Dia dah loose. Jadi macam mana kita nak buka nut yang loose, yang dah tak boleh nak buka? Cara-cara dia kawan-kawan, macam motor KNZDT ni 3 tahun tak buka sebab KNZDT nak tengok ketahanan mesin ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni KNZDT nak sharekan kepada kawan-kawan. Okay, head KNZDT ni dah 3 tahun tak buka. Jadi KNZDT buat kajian, kalau kita nak motor kita tak bising sangat, setahun sekali tu kawan-kawan boleh buka penutup rocker arm ni, adjust tepek, okay, untuk kurangkan bunyi lah. Kalau tak adjust, nanti bunyi kuat lah. Macam motor KNZDT ni 3 tahun tak buka, okay, sebab KNZDT nak tengok ketahanan mesin ni. Jadi mesin KNZDT ni spek 65 Jet 6, dah 3 tahun enjin ni beroperasi tanpa masalah. Jadi ini dah bunyi bising sangat, jadi KNZDT akan buka lah. Kita akan buka penutup rocker arm ni untuk kita adjust tepek supaya rocker arm tu tak bunyi kuat sangat. Macam ni kita nak buka, dia dah loose, okay. Dia dah loose. Saiz 8 ni. Dia dah loose. Jadi macam mana kita nak buka nut yang loose, yang dah tak boleh nak buka? Cara-cara dia kawan-kawan pakai tool ni, okay. Box jenis ni lah. Mata dia macam ni. Okay, nampak? Untuk saiz 8 yang ni. Cara-cara kita nak guna dia, kawan-kawan ambil yang saiz dia. Macam ni saiz 8mm, okay, untuk ikut dia punya nut screw ni. Jadi cara-cara dia, kita nak guna dia, kita masukkan macam ni. Lepas tu ambil tukul, ketuk sampai tenggelam nut yang loose tu. Dia dah tenggelam. Okay, ambil spana hidup, ketat kan. Lepas tu pulas arah lawan jam. Okay, nampak? Mudah, okay, untuk buka dia. Dia grip. Tu. Dan kawan-kawan nak buka seterusnya, skru yang loose tadi, kawan-kawan pakai je alat ni. Dia ada one set. Okay guys, jadi KNZDT dah cabut ke-4 skru yang loose. KNZDT dah buka. KNZDT akan adjust lah rocker arm ni. Okay, bawah pun dah buka. 3 tahun tak adjust. Dia longgar lah, sebab tu bunyi bising sikit, okay. Jadi KNZDT R&D untuk enjin ni dah 3 tahun, okay. Memang tahan lah. Yang ni komponen-komponen yang kena selenggara lah, okay. KNZDT show kan setahun sekali kawan-kawan buat top set, okay. Kalau enjin ni dulu KNZDT R&D sekali dengan CDI siap mapping, okay, mod letup apa semua. Jadi KNZDT punya gasket head pun dah terbakar, okay. Jadi untuk R&D kaji untuk mod letup exhaust berapi dulu kan, kita test tempat dia panas lah, okay. Jadi gasket tu terbakar. Nanti KNZDT nak tukar sekali gasket. Yang ni KNZDT adjust dulu rocker arm, bagi tepek ni, bagi adjust, bagi ketat sikit. Ni dah longgar, bunyi bising. Loose macam ni, okay. Nak pakai spana pun tak lepas, buka, kawan-kawan boleh pakai tool ni, okay. Memang function, okay. Memang sangat mudah lah. Sekali pulas dah terbuka lah. Mudah lah, okay. Akan dapat full set macam ni. Ni sekali dapat. Kalau kawan-kawan nak order yang sama macam KNZDT pakai ni, mudah untuk buka nut yang loose, okay, boleh WhatsApp nombor KNZDT di bawah.